Mungkin hari ni yang ada yang baru tahu jenis-jenis maruku. Contohnya ni. Ni nama dia maruku bros gigi. Yang ni maruku gulung-gulung. Salah. Tahu tak macam mana proses membuat makanan-makanan jajan-jajan ni macam Pringles, Cheezel, Chickadees apa semua tu dalam kilang. Memang susah nak tengok. Sekali je kami pergi kat Johor, kami tunjuk kat dapur macam mana dia buat keripik apa semua. Tapi kali ni kilang tu kami bawa dekat luar jalan. Anda boleh tengok proses membuat maruku. Ya, orang buat maruku tepi jalan. Dia goreng. Nampak acik tu buat. Dia jual maruku dan juga dia proses tu, dia goreng betul-betul depan. Ini pertama kali, walaupun saya bukan penggemar maruku, baru saya tahu, oh sebenarnya dia buat macam ni. Ada tepung dia, dia ada acuan dia, ada apa semua kan. Dan yang bestnya dekat sini, kat mana? Sungai Petani, bandar Mr. DIY. Jadi depan Balai Bomba Sungai Petani. Tak ada nama kedai ni sebab dia buka pun ada hari tertentu je. Sebab benda yang sedap, dia tak boleh jual hari-hari. Dia buka hari Khamis, hari Ahad dan juga hari Isnin. Dia buka daripada pagi sampai pukul 12 tengah hari. Sebab apa? Sebab acik tu hari-hari lain dia ada dekat Pening. Tengok demand macam mana. So ini dia punya maruku lah. Mungkin hari ni yang ada yang baru tahu jenis-jenis maruku. Walaupun rasa dia sama tapi dia ada nama lain. Contohnya ni. Ni nama dia maruku bros gigi. Salah, maruku duri nama dia. Yang ni maruku gulung-gulung. Salah. Maruku mi nama dia. Yang ni pula nama dia maruku nipis atau maruku pagoda. Sebab kita beli daripada supplier dia. Murah. Yang ni satu pack RM6. Kalau beli 2 pack RM10. Saya rasa saya nak pindah Sungai Petani.